Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahari bin Muhammad Noor daripada Jabatan Kejuruteraan Majlis Kebenaran Ampang Jaya. Jadi hari ini kita akan membuat lawatan di kawasan yang mengalami masalah banjir, iaitu di Jalan 2 Pandan Indah Industri. So kawasan ini mengalami banjir kilat dan menjejaskan beberapa premis akibat daripada limpahan air daripada kawasan peparitan yang telah lama dan tidak dapat menampung kapasiti air. Kerja-kerja ini melibatkan kerja-kerja menaik taraf longkang serta kerja-kerja peparitan di Jalan Pandan Indah Industri. So kerja-kerja ini melibatkan kos berjumlah RM529,702 dengan tempoh kerja bermula daripada Februari 2025 sehingga Oktober 2025. Melibatkan kerja-kerja menaik taraf longkang dan meninggikan aras permukaan jalan. Pihak majlis telah menerima peruntukan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi kerja-kerja menaik taraf longkang ini. Saya Muhammad Nazrul Nizam bin Muhammad Nazar, penolong jurutera bahagian projek Jabatan Kejuruteraan Majlis Perbendaharaan Ampang Jaya. Saya ditugaskan untuk memantau kerja-kerja yang dilaksanakan di tapak. Jadi untuk kerja-kerja menaik taraf longkang bagi mengatasi masalah banjir ini, antara kerja-kerja yang kita laksanakan adalah dengan menaik taraf longkang sedia ada. Tuan-tuan lihat ini yang mana kita mendalamkan level atau aras longkang daripada yang sebelum ini, yang mana ia antara salah satu punca menyebabkan banjir di kawasan Jalan 2 ini. Ini adalah antara premis yang terlibat yang sering mengalami masalah banjir sebelum kerja-kerja menaik taraf ini dilaksanakan. Selain daripada menaik taraf longkang, kerja-kerja ini juga melibatkan menaik aras jalan sedia ada dengan meninggikan permukaan jalan untuk mengurangkan lagi risiko berlakunya banjir di kawasan ini. MPJ mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kerana telah menyalurkan peruntukan kepada pihak MPJ bagi kerja-kerja menaik taraf longkang ini, dan semoga penyaluran peruntukan ini dapat membantu MPJ untuk melaksanakan banyak lagi kerja-kerja menaik taraf longkang dan memberi manfaat kepada penduduk setempat dan mengurangkan permasalahan banjir di kawasan pentadbiran Majlis Perbendaharaan Ampang Jaya. I'm Mok. Ini Sanik Engineering, Sanik Auto Center. I sudah kerja sampai sini 35 tahun lebih kurang. Sebelum buat ni jalan, dia ada banjir. So MBJ sudah buat ni longkang, semua sudah settle. Tapi sekarang sudah settle yang banjir lah. Terima kasih MBJ.